Mana boleh tak jadi? Kena bagi jadi juga. Kintan, kalau mu tanya ke aku, memanglah aku nak sangatlah Hanis jadi menantu aku. Tapi aku kena tunggu keputusan Azkar dulu. Hanis dah okey dah. Sekarang tugas Hajah pujuk Azkar tu. Dia tu kan anak mak. Kalau Hajah paksa dia, dah tentu dia nak. Dia takkan nak jadi anak derhaka. Ya, Mak Kintan. Faham. Tapi Mak Kintan takkanlah kita nak paksa. Dia nak kahwin tu dia orang. Aku dulu elok je kena kahwin paksa. Elok bahagia. Mak Kintan, itu zaman dulu. Sekarang tak ada dah macam tu. Ni Hajah. Dulu bukan Hajah ke beria nak jodohkan anak Hajah tu dengan anak saya. Sekarang ni nak mukir janji pula. Ha? Mak agak dah. Kita mesti tak boleh terima. Itulah, Mak. Kita ni rumah dah tak ada hasil pun. Dia bukannya boleh terima. Mak Kintan ni pun satu hal. Benda tak sahih lagi, dah canang satu kampung. Hei, payah. Kepo betul. Mesti macam mana ni, Mak? Nak tak nak, kita kena pujuk juga Azkar tu supaya setuju. Lagipun, dia tu bukannya ada teman wanita pun. Ada lagi tu harapan nak pujuk dia, lembutkan hati dia. Tak salah kan, Mak? Kita cuma nak aturkan jodoh dia je, kan? Tahulah. Puan ganda lagi yang kau nak. Hanis tu sesuai benar untuk kau. Tahu tak? Mak, dah habis lagi ke pasal benda ni? Kan kakak kau bodohkan Mama. Kita bincang dah, Kang. Gana nak habis, kau tak ui kaki kata putus ke, Mak? Kalau ikut hati Mak ni, lo ni juga Mak nak pinang Hanis tu untuk kau. Kak, Hanis tu menantu pilihan Mak. Tahu tak? Kalau kau nak rasa Mak ni bahagia, tahu? Terima aja. Terima aja dia. Hai, Ma. Baik. Okey, Ma. Nantilah kita cakap, Assalamualaikum. Kita nak pergi mana ni? Tak kisah. Mana-mana yang nak pergi, bawa je lah. I kan tour guide you. Are you okay? Yeah? Really? You ada girlfriend kat kampung? Tak ada, kenapa? Tadi I dengar mak you nak kahwinkan you dengan orang kat kampung. Oh, sebab tu lah you jealous. Sebab tu you bad mood macam ni. Okay, I faham. Okay. Singkat tabir di balik bayangan, berantakan awan kecerahan, sendirian di ulit hembusan angin cinta yang membahagiakan. Bertemankan kalimah cintamu, berputik rasa sayang kepadamu, terkenangkan kisah kita bersama. Oh, tak nak kahwin.
Tidak. Anis janganlah salah faham. Tujuan Mak Long, Mila, Cik Bia pergi jumpa Mak Anis bukannya nak batalkan rancangan nak jodohkan kakak dengan Anis. Cuma kita kena tunggu keputusan kakak. Dia setuju ke tak? Mak Long, ke abang kakak ada orang lain dah? Ish, mana ada. Kalau dia ada orang lain, mesti dia beritahu Mak Long dah. Ni dia tak beritahu benda pun. Mak Long rasa dia tak sanggup lagi nak galah tanggungjawab sebagai suami. Sebab itulah dia bagi banyak alasan. Yalah, dia kan anak bongsu Mak Long, anak manja. Ani faham kan? Ani faham je Mak Long. Cuma Ani rasa macam Ani ni bertepuk sebelah tangan Mak Long. Mak Long, Ani sayang tak ke abang kakak tu Mak Long? Mak Long tahu Ani sayang kan Mak Long tu. Orang kampung pun semua tahu belaka dah. Tapi itulah, kalau ikut hati Mak Long ni, memang Mak Long nak jodohkan kakak dengan Anis. Kalau boleh nak cepat. Tapi kita kena tunggu keputusan dia. Kita kena beri dia masa. Anis sabar Ya Mak Long. Engkau ni kenapa? Engkau jual ikan dah lama. Bukan ikan baru, aku tahu. Kau timbang balik ikan aku tu. Dah 3 kali saya timbang Mak Kintan. Kalau Mak Kintan tak perhati, pergi je lah kedai lain. Aku bukan apa sebab harganya mahal. Aku tengok takkan banyak itu aja. Sekarang ni Mak Kintan, jangan kata ikan. Semua barang pun mahal. Kalau Mak Kintan nak murah, beli je ikan sardin. Ikan sardin pun mahal Mak Kintan. Aku ni mampu tau bayar berapa aja. Cuma aku dengan keturunan aku ni pantang ditipu. Kalau Mak Kintan rasa saya ni menipu, pergi beli kat kedai lain sudah. Tak payah banyak cakap kat sini lah Mak Kintan. Cakap lah kau ni. Berapa semua? 33. Go. Keep the change. Terima kasih. Seram tengok perangai Mak Kintan tu. Pantang dia cuik. Boyan je kerjanya, ya? Aku tengah fikirkan kalau si kakak tu jadi nantu dia. Ni. Kalau dia jadi mak mentua si kakak tu satu hal. Kalau tak jadi, satu kampung ni disumpahnya. Nah, boleh ke? Mai sinilah. Penuh dah. Itulah. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bia, Mila, dapat ke barang yang Mama pesan? Ada, Mas. Semua kat dapur. Hauslah. Ambil minum sikit. Panas. Haus. Ma, tadi kita kat pasar kan? Kita nampak Mak Kintan tengah marah-marah si Karim. Ya, Ma. Dia marah Karim. Dia cakap Karim jual ikan tu mahal sangat. Karim apa lagi? Dia cakap lah dengan Mak Kintan. Dia cakap, tak apa, pergi je beli kat tempat lain. Kita tu memang gitu. Siapa je tak kenal dia. Orang panggil dia tu kita belebe. Suka benar belete. Oh, maknanya Mak Kintan tu memang bukan orang sinilah. Dia kahwin dengan orang sini. Dia duduk sinilah. Macam mu dua. Kahwin dengan sini, letak sini. Tapi kan, Ma,
Dia tengok Mak Kintan tu macam orang senang. Macam orang kaya. Dia kaya ke, Mak? Ya, kaya lah. Arwah suami dia tu orang panggil orang kaya Ding. Tapi dok sombong. Baik sangat orangnya. Lalu tolong mama masa susah dulu. Saudara jauh rumah juga tu. Arwah orang kaya Ding tu selalu tolong mama masa susah dulu. Yalah, mak ibu tunggal kan. Nak besarkan anak-anak 3 orang tu. Kintan tu pun bagus. Dia tak cemburu kalau suami dia selalu tolong mak. Sampai sekarang mak tu hutang budi kat dia. Hutang budi kat arwah suami dia. Itulah salah satu sebab Mak nak jodohkan Hanis tu dengan adik kita. Sebab Mak tahu hutang budi dengan arwah suami Mak Kitang dan keluarganya. Oh, kira ia guna adik kita ni untuk berbalas budi lah. Tak juga. Ha? Sebab Mak tu dah berkenal sangat dengan Hanis tu. Hanis tu baik budaknya. Berbudi bahasa. Pandai ambil hati orang tua tu. Mak pun dah terkena lah tu. Ya. Apa dah payah sangat tu? Kakak tu nak setuju. Ha? Terima je lah. Kalau Angah ni, dia baru buka muka 5. Angah setuju. Untung-untung dapat sikit harta daripada Mak Kintang tu. Bertambah kaya Angah. Bijak. Boleh bijak. Kau dari mana ni? Rumah Haji Zainab? Kan aku dah cakap jangan pergi selalu kat rumah orang tua tu. Kenapa salahnya, Mak? Apa salahnya? Aku malu tau. Orang kampung selalu nampak kau pergi ulang-alik ke rumah orang tu. Mak nak cari apa mulut orang kampung? Ni kan nak tu pilihan Mak Long dah. Menantu pilihan. Kau lupa ke? Waktu Hajah Zainab datang ke rumah kita ni, dia kata Azkar belum bagi kata putus. Geram betul mak masa tu. Nantilah, Mak. Ani bincang dengan kakak tu. Azkar pernah kata ke dia suka dengan kau? Ya, pernah lah royak sayang kan Ani. Ani yakin Ani jadi bini kot lagi. Jadi maknanya dia dah bagi harapan dekat engkau lah. Tak apa. Kalau tak jadi, aku akan ungkit segala pertolongan arwah bapa engkau dekat keluarga dia. 7 keturunan aku ungkit. Tengoklah nanti. Pa, are you okay, Pa? Papa okey. Pa, Pa masuk teruk sangat tu. Taklah sikit je, sikit. Pa, kalau Pa tak okey, I tak payah keluar dengan Azkar. Tak. Azkar tunggu lama tu, tak apa pergi lagi. Papa okey. Betul. Entahlah, bos. I belum beritahu lagi my mum pasal benda ni. I tengah tunggu masa yang sesuai baru I bagi tahu.
Eloklah tu tak bagi tahu sekarang. Benda-benda macam ni kena bawa bincang depan-depan. Betul? Sekurang-kurangnya tak adalah Mama yang terkejut kan? Oh ya, baru teringat. Kursus kita dipendekkan. Kita kena balik Malaysia awal. Serius ah? Iya. Kursus ni nak sambung dekat KL. Bolehlah you bawa Joanna balik beraya dekat kampung dengan family awak. Hai. Hai. Lama kita tunggu? Tak adalah lama sangat pun. Sorry tau, sebab Papa je tak berapa sihat lah. Kenapa you tak beritahu je? Tak apa, you tak payah datang pun. Tak apa, I faham. Tak adalah. Dia dah okey dah, dia kata. Dia yang suruh I datang jumpa you. Kenapa dengan papa you? Tak lah, lately ni I tengok dia macam selalu letih. Lepas tu dia sepatutnya follow up dengan dia punya rawatan jantung. Tapi dia tak nak pergi. Dia cakap dia okey, dia okey, dia okey. Tak boleh macam tu. You kenalah pujuk dia. Cakap dengan dia. Ni, by the way, kursus I dipendekkan. Jadi I ada 2 minggu je lagi kat sini. Lepas tu, I akan balik Terengganu. Maknanya lagi 2 minggu you akan balik lah. Kita dapat jumpa lagi 2 minggu je lah. Nampaknya macam tu lah. Oh. Kecuali you ikut I balik. Kenapa you gelak? I serius, I betul-betul serius. Tak adalah kalau you ikut I balik Terengganu, you boleh jumpa adik-beradik I, family I, Mama. Okay apa? Ya, tapi takkan nak tinggalkan Papa I. Tapi dia tengah sakit lagi. I kena jaga dia. Can't just leave him. You know, I can tell you. Tapi, kalau you jumpa perempuan lain, you kan beritahu I tak? You kan terus terang ke tak? Apa you ni? Tak ada perempuan lain semua tu tak ada. Okay, hati I ni dah kena kunci dah. Tapi janji ke I suruh yang akan pegang kunci tu? Ya, janji. Nak ambil kunci tu, ambil lah. Okay? Kalau macam tu, I akan buang kunci tu dalam plastik ni. Biar I je seorang boleh duduk. Forever and ever. Sebaik I dah buat kunci tu. Buat? Ha? Oh, okey. Tak apa. I tak nak kunci. Gurau. Mama you dan family you datang ke saya ke? Belum. How sure are you yang diorang boleh terima I? Especially Mama you. Kenapa ni? Kenapa pula dia tak boleh terima you? Okey apa? Sekurang-kurangnya Mama dapat menantu kacukan Melayu dengan Amsterdam tau. Maybe sebab dia memang dah ada calon isteri untuk you kat kampung. Calon isteri tak semestinya jadi isteri. So, I rasa Mama akan terima dengan pilihan I sebab sekarang ni dia memang nak I bahagia. So, dia mesti akan terimanya dengan pilihan I. Sebab tu I pilih you. I pilih you untuk jadi isteri I. Ni kenapa you pilih I jadi boyfriend you? Selain baik hati, I actually really respect perempuan. And paling penting sekali is that Papa suka you.
I rasa bertuah jugalah kan sebab yalah Zulin cakap you tak suka lelaki Melayu. Ya. Jadi I lelaki Melayu yang pertama Melayu suka kan? Zulin cakap macam tu? Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Long. Mak Long main mana Mari pegang. Dah lalu sini, Mak Long singgah nak tolong ambil baju biar. Dia nak pakai kenduri kat lagi. Ada Cik Biar khabar malang. Sekejap Mak Long Ni Mak Long. Bagi Cik Biar. Mak Long. Lawa tak? Ani buat khabar kakak. Untuk kakak. Cantik sungguh. Sabar dengan dia ni. Nanti Mak Long balik, Mak Long pergi kerja Apa pula Mak Long kena pergi ke dia? Tok Hanis lah. Pergi ke tangan dia sendiri. Mak Long dari tadi nak telefon kakak. Lupa pula. Tak ya? Tak apa, Mak Long. Mama Hello. Assalamualaikum. Mama sihat ke tu? Alhamdulillah, Mama sihat. Kau duduk mana tu? Bising Mama dengar dia tu. Ni kakak, Allah dah ingat dah pasal dia dah dekat Amsterdam ni. Jalan-jalan sikit. Kau jalan-jalan. Dengan siapa? Kakak jalan dengan kawan kakak je. Ma dengar suara kau tu. Ceria dah. Ada benda-benda kan? Mana ada apa-apa lah, Ma. Ada benda lah. Mungkin sebab kakak gembira lagi 2 minggu kakak nak balik dah. Kau nak balik 2 minggu lagi? Alhamdulillah. Kakak, Mak nak tanya ni. Kau mesti dah ada keputusan pasal nak kahwin tu kah? Ya, Ma. Kakak memang dah buat keputusan dah. Nanti kakak beritahu Mama, Okey? Tak sabar nak jumpa anak bongsu, Ma. Kakak pun tak sabar nak balik nak jumpa Mama. Ma, jangan lupa tau. Kakak beritahu kat Mama tu. Masak gulai kuning telur ikan mayung. Favourite kakak tu. Jangan lupa kalau tak kakak balik-balik Amsterdam. Ya, insya-Allah. Ma cari telur ikan mayung yang kau suka tu. Tak apa, Ma nak masak untuk anak Ma tu, sabar. Okeylah, Ma. Kakak pergi dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Long, abang kakak nak balik 2 minggu lagi ke? Ada khabar nak balik lagi 2 minggu. Di balik bayangan berantakan awan kecerahan, sendirian di kulit hembusan angin cinta yang membahagiakan. Cintamu berputih rasa sayang kepadamu, terkenangkan kisah kita bersama
Masak sini siap. Dengarkan ini, amukan hatiku. Jeritan batinku memanggil namamu. Sang kekasih, riangnya hari Sayang. I tak beli lagi cincin kat you. Tapi I ada beli gelang. Oh, cantik ya. So sweet. Gelang ni tanda I dah lock you. So tak ada orang boleh kacau you dah. Thank you. You like it? I love you. Nak pergi mana? Mak nak cari telur ikan mayung. Kakak nak balik lagi kan? Nak makan telur ikan mayung masak kuning. Ma, bukan senang nak dapat telur ikan mayung dekat sini tau. Kalau ada tu pun nasib je. Tak apa lah. Tak ada sini. Nanti kita cari. Pasar malam kita cari dulu. Nanti punah kakak nak makan. Anis? Anis? Ya, Mak. Amboi ni. Sejak dapat tahu Azkar nak balik, jadi pelupa pula ya? Ni, satu lagi Mak pesan. Nanti bila Azkar dah balik, kau jangan nak tunjuk geleti sangat. Jual mahal sikit, jangan tegeh-tegeh. Yelah, Mak. Ani tahulah. Tahu. Lagi satu. Kalau kau nak Azkar nampak muka kau manis je, guna air jampi. Kalau nak beritahu Mak. Ish, Mak ni. Apa sampai gitu? Ani rela abang kakak tak berani daripada main benda syirik gitu, Mak. Dosalah, Mak. Kau ni dulu bendulnya. Aku gurau je lah. Aku pun tahu dosa pahala. Ish, Mak ni. Okeylah, Mak. Ani nak pergi dah ni. Ya. Bye, Mak. Elok-elok jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada van putih lalu, jangan berhenti. Mencolek belakang. Alhamdulillah, Ma. Rezeki kakak dapat juga telur ikan mayung ni. Alhamdulillah, rezeki kita. Tapi kan, Ma, biar rasakan, Anis adalah orang yang paling bahagia sekali. Paling teruja sekali bila dengar kakak nak balik. Mana tak ianya biawoi. Orang tu dah lama menanggung rindu. Bila dapat tahu orang yang ditunggu tu balik, mestilah teruja. Kakak ada bagi tahu Mama tentang keputusan majlis kahwin dia tau. Harap-harap sangatlah keputusan dia tu seperti apa yang Mak nak lah. Tapi kan, Ma, apa maksudnya? Debu-debu lah. Tak sabar rasanya. Penawar rindu padamu seorang. Amboi, cantiknya gelang, babe. Ni mesti Azkar bagi kat kau kan? Ya. Dah serius lah ni dengan dia? Babe, doalah baik-baik kan untuk kita. Dia lagi 2 minggu akan balik Terengganu. Bukan lagi 2 bulan? Kursus dia dipendekkan. Dipendekkan, jadi lepas ni kena berpisah sekejap lah? Macam tu lah. Alah. Tapi dia kata dia akan datang sini balik. Oh, ya ke? Okey. Hai. Pa. Hai. Macam mana? Zulin nak ke mana hari ni? Tak ada, saja nak keluar jalan-jalan. Uncle, lepas ni Uncle akan dapat menantu. Wow. Apa ini cakap saya?
banyak sangat. Alhamdulillah. Lagi cepat, lagi bagus. Bye-bye. Okay, bye-bye. I love you. Hati-hati. Jangan balik lambat. Okay, bye. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Very lambat. Ya, tak apa. Uncle minta maaf soal suruh Askar datang sini jumpa Uncle. Sebenarnya ada perkara yang kena bincangkan pasal Joanna. Ya, baik. Hal ni tak sesuai kita berbincang kat rumah. Dan Uncle tak nak Joanna tahu pun apa yang kita bincangkan. Askar tahu kan yang Joanna dah tak punya mama. Semenjak arwah meninggal, Uncle lah mama dia dan Uncle lah papa dia. Kalau Joanna bahagia, Uncle pun turut bahagia. Saya faham, Uncle. Joanna selalu cerita kat saya yang dia bangga dengan Uncle. Dan dia selalu sangat cakap saya yang dia anggap Uncle ni macam dia punya superhero. Uncle bersyukur yang Joanna berjumpa dengan lelaki baik macam Askar. Dan sebelum ni sebenarnya Uncle sangat selektif. Uncle sangat risau dengan lelaki mana yang dia berkawan. Dan Uncle dapat rasa yang Askar boleh jaga Joanna dengan baik. InsyaAllah, Uncle. Saya bukanlah manusia yang sempurna pun, tak lari daripada buat kesilapan. Tapi saya janji, InsyaAllah saya akan jaga Joanna betul-betul. Tak, babe. Kau percaya ke percintaan perhubungan jarak jauh? Kau kat sini kat Amsterdam. Dia kat sana kat Malaysia. Kau rasa lelaki macam Askar tu dia akan setia ke dengan kau? Aku tak rasa lah. Tapi dia dah janji aku dia akan setia. Plus, dia akan bawa aku untuk jumpa mama dia, family dia. Jadi kau percayalah. Kau percaya janji-janji manis dia. Babe, boleh tak kau jangan jadi buta kerana cinta? Boleh tak? Babe, kau dah kenapa ya sebenarnya? Aku ingat kau akan happy tau untuk aku pasal benda ni. Ya. Malah nak cakap. Oh, kau sebenarnya tak happy sebab kau tak dapat Askar? Is this what it's all about? Tak, sebenarnya di dalam ni dalam ni ada sekelumit lah, sikit. Aku marah dengan kau. Oh. Aku marah dekat kau sebab aku yang jumpa dia mula-mula. Lepas tu kau yang macam manalah aku nak tahu yang dia tu Mr. JIM kau? Manalah aku tahu tu orang yang sama? Kau belah je lah, tak payah layan. Aduh. So kau nak aku back off lah? Tapi kalau aku back off, tak bermaksud kau akan dapat dia? Atau dia akan suka kau? Okey. Bukan, tu bukan maksud aku. Kau tahu tu bukan maksud aku. Listen. Tentunya dia akan suka dekat engkau sebab kau cantik, rambut blond, putih, apa benda semua kan. Tak apa. That's not what I mean. You always do this. Tak apalah, babe. Tak apa. Kau boleh tak jangan macam ni? Over sangat macam ni. Kau tahu kau cantik semua tu kan? I'm just saying situation tu. Tak bermaksud dia... Babe! Walaupun Uncle ni dah berpuluh tahun dah duduk kat Amsterdam ni, tapi Uncle lebih suka Joanna berkahwin dengan orang Melayu.
yang ada pegangan agama yang kuat. Askar betul sayangkan Joanna. Uncle, saya betul-betul ikhlas sayang dan cintakan Joanna. Sanggup buat apa saja untuk kebahagiaan Joanna. Buktikan. Kak? 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 Kau dari mana tu? Tak ada mana Papa ambil angin je. Seorang? Joanne, Papa ada sesuatu nak cakap. Duduk. Joanne cinta ke Askar. Papa nak Joanne nikah dengan Askar sebelum Askar balik ke Malaysia. What? Papa ni kenapa ni? Pa, Joanne baru kenal dia 3 bulan je. Takkan nak suruh Joanne kahwin dengan dia? Pernikahan itu satu benda yang bagus. Selebihnya kita serah pada Allah. Faham? Papa dah bosan jaga Joanne kan? Bukan macam tu. Papa cuma mahu yang terbaik untuk anak Papa. So, apa keputusan you? Kalau keputusan I memang I nak kahwin dengan Joanna. I memang betul-betul nak kahwin dengan dia. And I dah buat keputusan. Jodoh tu subjektif. Kalau kita tunggu, memang tak kahwin lah. Apa yang penting, komitmen tu. Saya setuju. Tapi saya memang dah buat keputusan yang saya akan berkahwin dengan Joanna. Cuma itulah. Tak tahu Mama I restu ataupun tak. Itu je. Buat keputusan tu ni elok-elok. Jangan sampai menyakitkan hati mana-mana pihak. Jom balik. Tak apa, bos balik dulu. Nanti saya balik. Sanggup buat apa saja untuk kebahagiaan Joanna. Kalau Joanna bahagia, Uncle pun turut bahagia. Awan kecerahan sendirian diulit hembusan angin cinta yang membahagiakan. Papa nak Joanne nikah dengan Askar sebelum Askar balik ke Malaysia. Papa cuma mahu yang terbaik untuk anak Papa. Kisah kita bersama